Zuzuzu Zika semi final. Lepas tu masuk lagi. Ni last. Ni last. Benjo. Lepas tu dah tak nak penat lah. Dia macam bertanding banyak ni kenapa Kan? Dia sampai satu tahap macam tak apalah. Syashik awak buat je lah. Kita dapat rasa macam mana bukan zaman kita dah. Dia macam kalau keluar muka kita pun orang dah tak nak gelak. Nak yang muka-muka baru ataupun muka lama yang dah star. Sebab orang dah biasa. Yang kita ni daripada dulu orang macam struggle-nya dia orang ni. Dia ni kau masuk sikit awal, ayat biasa. Kan? Sebab tu aku rebrand buat ni. Kak Jo. Buat Kak Jo. Bagus sebenarnya. Nak jadi kan rebrand tu kan. Jadi. So Kak Jo ni pula dia karakter dia apa? Dia sebagai apa? Suka masak Tukang masak lah. Tukang masak buat. Aku apply yang kelakor-kelakor yang tak dapat buat kat stand yang. Kau buat kat time masak. Buat time masak. Start bila jadi? Start bila menjadi Kak Jo tu? Waktu aku dah start collab-collab dengan Syashik. Masa ni aku nak guna dia. Betul, bijak dia, tau. Ramai orang kata, kau kahwin dengan Syashik sebab konten kan? Aku cakap, itu salah satu. Oh.